Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hello guys. Okay, so sekarang ni saya nak terangkan macam mana korang boleh pakai trading plan ni. Apa yang korang perlu buat dengan trading plan ni. Macam mana korang nak kena disiplin dengan trading plan ni. Alright. Kita dah ada trading plan. Kita nak kena pastikan kita follow dengan cara yang betul. Saya buat ni penat-penat. Saya nak korang follow dengan betul-betul. Saya nak korang pun penat juga ikut benda ni. Okay, tak kisah. Kita please. Kita hanya nak untuk diri kita. Bukan untuk orang lain. So saya nak korang pakai trading plan ni untuk diri korang dulu. Pakai trading plan ni, dah dapatkan result, dah dapatkan hasil, baru korang boleh tunjuk dekat kawan-kawan korang. Ini adalah trading plan yang aku follow daripada Yang Arif, dan ini adalah results aku dalam masa 3 bulan. Tak kisahlah, okay? Tetapi ini adalah results aku ada results. Okay? Dan bayangkan kalau korang dah ada capital, lepas 3 bulan korang dah boleh trade dengan diri korang sendiri. Korang nak belajar dulu. Okay, ini adalah trading plan. Follow dia, 3 bulan je guys. 3 bulan, 2022. Ini adalah 3 bulan punya hasil untuk korang rehat selama setahun tu. So korang ada lagi 7 bulan, korang ada lagi 8 bulan, 9 bulan tu korang boleh buat lah apa-apa korang nak buat. Tetapi saya nak minta 3 bulan awal tahun untuk korang. Okay, itu saja. Alright. Jom. Saya nak korang fokus untuk diri korang juga. Okay, diri korang dulu. So, yang pertama sekali. Nampak 3 bulan. Okay, saya dah asingkan kepada week 1, week 2, week 3 sampai ke week 12. Maksudnya 3 bulan. Lepas tu, dalam masa sehari, korang nak kena buka 5 trades. 5 trades, satu trade 5 sen. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya 5 trades kali dengan 0.05, korang kena dapatkan 0.25. Korang kena trade sekurang-kurangnya 0.25 sen sehari. Okay, dan kali dengan 30 pip. 30 pip. Okay, 30 pip jadikan points, jadi 300 points. So korang akan dapat jawapan 75 USD. Okay, ni dah lebih daripada daily target kita. Ini semua daily target kita. Daily target. Okay, tetapi saya letak sebagai 80%. 80% ni daripada bukan saya tak letak 100%, saya letak 80%. Sebab kadang-kadang bukan semua trades yang akan jalan dengan cantik. Betul? Sebab tu saya letak 80%. So sepatutnya kita kena dapat 75%, tetapi sebabkan 75 USD, tetapi sebabkan 80% dia dah turun jadi 60 USD. Okay, so saya tak nak korang pening-pening dengan trading plan ni. Okay, so kalaulah saya akan explain sekali lagi yang pasal. Okay, ni dia daily trades 5. Okay, kalau korang buka 0.05, korang nak buka 0.05 5 kali dekat gold pun tak ada masalah. Okay, kalau nak asingkan GBP, contoh kalau pair GBP JPY dengan gold, korang nak asingkan pun tak ada masalah. Maksudnya 2 kali 0.05 dekat GBP JPY dengan 3 kali 0.05 dekat gold pun tak ada masalah. Tetapi pastikan korang kena achieve 30 pips total. Okay, kalau korang nampak setup, betul-betul setup kacang sehari tu boleh dapatkan setup kacang. Setup kacang kita 2 kali. 2 kali maksudnya kita dah boleh target dalam 60 pip lah. Okay, setup kacang boleh, satu setup kacang dalam tangan pun 40-50 pip. Saya ambil lah 30 pip. So total 30 pip kalilah dengan 60 pips. 60 pips. 60 pips kali dengan berapa tadi? 0.25. 0.25. Okay, automatic. Kalau ada 2 setup kacang, okay, yang confident korang dah boleh dapat tadi $75 kali tambah 150 USD. Ini cerita kalau korang dapat 2 setup kacang lah. Yang ni adalah untuk 2 setup kacang. Kalau korang dapat 1 setup kacang, korang punya hasil akan dapat 75 USD lah. So dah terlebih lah daripada 60. Tak ada masalah. Tetapi kalau korang betul-betul dapat 150 USD sehari, korang dah lebihi daripada target korang. So maksudnya apa? Redraw. Korang redraw lah. 100, bukan jangan redraw semua. Korang redraw. Contoh kita punya daily target 60. Berapa ni? Yalah, 60 USD. Korang tolak je dengan 150 yang korang dapat profit tu, korang tolak saja dengan 160. So korang dapat lah baki korang. Yang tu korang buat lah untuk makan-makan, minum-minum, sedekah. Okay, so biarkan $60 yang daily target korang kat dalam account ni. So kita compound kan, biar cukup 3 bulan. Boleh? Itu saja buat sementara ni. Saya rasa saya dah cukup explain. Ini daily target korang.
Okay, amount made ni korang kena tulis kat tepi-tepi ni. Kalau korang rajin, korang kena buat. Tolong rajin. Keluar print satu-satu. Korang ada, saya dah bagi daripada 50 sampai 5,000 korang follow. So lepas 2-3 bulan ni, hasil korang adalah ni. Ni adalah hasil korang. Okay? Okay guys, that's it for now. Saya rasa itu saja. Thank you so much guys.